Assalamualaikum YouTube. Berjumpa lagi dengan kami dalam MZ Channel. Okey, kalau pagi tadi saya share perjalanan daripada rumah ke tempat kerja. Untuk video kali ini saya share perjalanan saya daripada tempat kerja di Salam sampailah ke rumah di Banting. Alright, jom. Sas. Okey, nampak tak lori-lori di tepi ni? Lori trailer, lori apa semua ke tepi ni. Okey, geng-geng abang lori ni, dia orang parking kat sini tempat dia orang tunggu 7.30. Okey, untuk yang tak tahulah, ataupun yang berada di luar Lembah Kelang, kebanyakan highway utama yang menghubungkan jalan-jalan di sekitar Lembah Kelang ni akan ada waktu larangan untuk kenderaan berat. Waktu pagi 6.30 sampai 9.30. Kemudian waktu petang pukul 4.30 sehingga pukul 7.30. Dia kira waktu puncak lah. Ini bagi mengelakkan jalan raya tu dipenuhi oleh kenderaan berat. Jadi pergerakan kereta dengan motor tu lebih smooth dan selamat lah. Sajalah bagi info pada yang tak tahulah. Macam saya pula, kalau balik kerja saya rasa badan penat ataupun mengantuk saya takkan masuk highway lah. Saya akan ikut jalan dalam, Puchong, jalan kebun, Ciding apa semua kan. Sebab bila masuk highway ni bapak faham lah, kita jalan straight kan, kena pula angin, badan dah lesu dah ngantuk, dia mudah terlena, terlelap. Bahaya coy. Lepas tu kita dekat highway ni, kalau kita tersalah timing lah ataupun terlelap kejap, dia punya bahana dia susah nak cakap lah. Faham-faham, sebab kat highway ni kenderaan laju-laju. Jadi untuk mengelakkan tu, saya selalu buat, saya masuk jalan-jalan pendalam, jalan kampung lah, maknanya tak lalu highway lah. Bagi mata tersegar sikit, maknanya motor akan berhenti jalan. Dia setiap cerita tu mesti ada pengalaman yang kita pernah lalu kan. Okey lah, macam saya dulu saya pernah kena lah waktu saya buat Lala Move. Dia punya penghantaran delivery tu jauh tau. Tak salah saya daripada Kajang pergi ke Kelang, tak salah saya, petang lah. Bila dah puluh waktu pagi, puluh tengah hari semua, bila petang tu dah dalam pukul 5 lebih macam tu kan. Dapat job daripada Kajang nak pergi Kelang tu. Mata tu rasa macam dah lelap, tapi gagah juga ambil job. Bila masuk highway, kena angin sekejap je, saya rasa macam terlelap. Memang rasa terlelap. Cuma Allah nak selamatkan lagi. Kita tersedar tu motor tu memang tegak straight lah. Tak adalah
orang cakap ke tepi ke, dok rapat dengan divider ke, tak adalah. Memang tegak je motor tu. Cuma saya rasa jangkaan waktu lelap tu mungkin dalam berapa second lah, berapa saat macam tu kan. Tapi bila dah tersedar tu memang istighfar banyak lah. Mengucap balik kan cakap kan. Kalau andai kata lama sikit lah, saya rasa tak tahu nak cakap lah. Highway, faham highway. Sebab dia macam ni kan, saya rasa ramai pernah kena macam ni. Bila kita terlelap tu, walaupun hanya beberapa second, beberapa saat, kita rasa macam lama tau. Rasa macam lama sangat aku ni lelap kan. Rasa macam tu. Jadi sejak betul saya rasa macam kalau badan berletih sangat, badan penat sangat, saya tak ikut highway. Kira bertindak atas pengalaman lah. Okey, dekat Selekor ni kat Selekor ni saya pernah jatuh lah, kena accident. Waktu tu saya balik naik je jambatan ni. Waktu nak turun tu saya rasa macam ada minyak dekat tepi tau. Dekat Selekor tu macam ada minyak. Cuba nak elak lah, saya rasa macam diesel tu. Bila nak kita nak cuba nak kawal kita punya motor, memang tak boleh buat apa dah. Memang saya rasa saya dah golek tayar atas minyak tu. Saya tekan brek pun, motor pergi juga, tayar seret. Saya berpusing-pusing lah. Tapi orang cakap, mungkin lah kita berkat doa semua sebelum jalan tu kan. Saya jatuh, bila saya bangun tu, saya angkat motor. Motor hidup lagi. Saya angkat motor, elok saya dah tegakkan motor tu, lori lalu. Lori kontainer lalu. Sebab saya perasan ada depan tu ada brother, dia dah stop tau. Brother dengan wife dia, saya rasa husband and wife, dia macam nak tolong saya lah. Sebab dia nampak dia di belakang saya. So dia nampak saya jatuh tu, dia mengelak. Dia dah terlepas ke depan. Saya nampak dia macam stop, dia pusing ke belakang. Jadi bila saya dah angkat motor tu, saya nampak kontainer tu, dia pun macam terkejut jugalah. Saya nampak reaksi muka macam terkejut juga kan. Lepas tu saya angkat tangan lah. Saya angkat tangan kat dia, saya kata saya okey. Sebab dia berhenti tu, jarak dia lebih kurang dalam 10 ke 15 meter tu. Cuma dia tak boleh nak patah balik lah, sebab Selekor kan. Dia just tengok saya macam tu, dia pusing ke belakang. Mungkin niat dia nak tolong ke apa kan. Sebab dah nampak saya dah tergolek jatuh, motor dah berpusing-pusing. Tapi saya angkat motor, elok saya angkat motor, kontainer lalu. Masa tu memang berdebar dia lain macam lah. Masa tu saya naik balik je lah. So kalau siapa yang dekat-dekat memang nampak lah ada kesan jatuh sebelah kiri. Maknanya cover set bawah pecah sikit. Belakang belah kiri ni nampak macam ada kesan pecah kan. Kesan tu lah. Waktu tu jadi lebih kurang dalam bulan 8. Setahun lah. Setahun dah jadi benda ni, bulan tahun lepas. Kenapa saya kata Allah macam nak lindungi lah. Sebab waktu saya jatuh tu, kedudukan motor saya hanya bergolek di antara jalan tepi dengan divider besi tu, dekat Selekor tu. Maknanya saya jatuh dekat tar sekejap, kemudian saya terseret dekat tepi rumput. Dia macam ada rumput sikit kan dekat divider besi tu kan. Dekat situ je. Dia tak adalah tergolek macam berpusing-pusing dia motor tu pergi ke tengah, tak ada. Dia hanya berada di tepi tu je. Di tepi. Sebab tu brother tu boleh elak. Sebab brother tu masa follow belakang, saya taklah terlalu rapat saya rasa, sebab dia boleh elak. Jadi saya rasa Allah masih lindungi lah saya waktu tu. Memang istighfar gila-gila lah waktu tu. Memang orang cakap tersadar kejap lah.
Okey, kita stop jap nak isi minyak untuk stop minggu depan. Okey, dah settle bagi si Walid minum. Jom. Okey, nampak tak Bana? Itu adalah jalan makam untuk pergi ke makam almarhum Sultan Abdul Samad. Itu ride motor brother ni, ride kuda lagi best. Di sebelah kanan saya ni kawasan JT Nelayan
sebelah kanan ni, JT Nelayan. Ini kira dah macam ronda kampung lah ni. Ronda kampung petang-petang lah. Okey, alhamdulillah dah sampai dah rumah. Ni nampak ni Dewi sebelah ni. Saja je bawa beg dalam mus situ. Bukan bawa dalam mus. Mampu bawa dia pergi dalam mus. Kita selak sikit. Dewi. Okey, terima kasih kerana sudi teman saya sepanjang perjalanan daripada Shah Alam sampailah ke rumah ni. Alright, Walid pun dah selamat sampai. Jumpa di lain video. Teruskan support. Assalamualaikum. Zaz.